Dengan cerita sambutan ambang tahun baru 2026 dekat Melaka ni bakal menggegarkan Selat Melaka. Apalah nak jadi nanti. Negeri lain tak ada buat, negeri Melaka je berani buat. Sebab itulah digelar bijak laksana tua, berani laksana jebat. Dah dengar sini orang-orang Melaka, Kak Jemla nak bagi tahu ni, pada 27 hari bulan 12 ni, jam 7 malam ada majlis Melaka berselawat bertempat dekat dataran MBMB. Jangan tak datang tahu nanti. Lepas tu pada 28 hingga 31 Disember ni, masa ni lah korang tunjuk keberanian korang. Regimen Gerak Khas turun padang tau. Masa ni korang boleh tengok aksi darat, laut dan udara live depan mata je. Lepas tu ada pameran terbuka sempena sambutan hari ulang tahun Jubli Intan yang ke-60. Dan acara ni akan berada dekat Angkor Melaka tau. Kali ni korang mesti suka sebab ada persembahan khas tau daripada Tok T sendiri dan artis-artis jemputan yang lain. Dan yang paling rare ni, korang boleh naik truk askar ronda-ronda sekali. Bukan selalu dapat peluang macam ni kan. Kalau sambut tahun baru setakat tengok konsert, bunga api tu biasa. Tapi dekat Melaka ni kita buat luar biasa. Jadinya orang-orang Melaka, orang-orang luar Melaka, korang kena pastikan Melaka ni jam okey nanti. Kalau korang parking jauh, jangan risau, ada shuttle bus siap sedia ada. So korang nak ada aksi, ada muzik, ada surprise, datang tau dekat Angkor Melaka nanti. Bye. Assalamualaikum.